Sekejap, basuh cawan dulu baru basuh pinggan kan. Hari tu Mami nampak Aisyah tak basuh cawan dulu. Pasal apa Aisyah basuh pinggan dulu? Pasal apa Mami suruh basuh pinggan, cawan dulu baru basuh pinggan? Supaya hanya pinggan tu tak pinggan cawan. Atau pandai menjawab. Tapi bila Mami tak tengok, Bapak tak nampak, hang pun Bapak tak nampak je kan. Tengok basuh hak mana yang atas dulu. Hang sibuk basuh kan. Soalnya basuh cawan dulu. Lepas tu, ni kali selalu sebelum basuh cawan, basuh dulu sepan ni. Kita tak tahu sebelum tu siapa yang basuh pinggan ke, basuh jubuk belanga ke, basuh singki ke. Aku kalau duduk kat dapur ni memang budak ni mak akan kena je dengan aku. Dah, lepas tu basuh cawan, basuh pinggan. Dah, basuh dululah. Basuh satu sabun satu basuh, sabun satu basuh, 3 hari. Dah buat aja cepat sikit. Kalau nak basuh satu tinggi, buat baju lemah kemalai macam ni, aku rasa 13 hari pun tak habis rezekinya. Baik-baik. Rendah-rendah, tak payah duk angkat dia. Rendah-rendah je. Angkat tu kalau terlepas tu pecah tu punya pinggan. Bawah je tak payah nak. Bawah macam ni je. Ni. Yang basuh pinggan sini je. Tak payah nak kena angkat sampai paras kepala hang tu. Pasal apa? Macam tu saja pun.